Oi, bangun! Kelawar dah! Kalau kita dah terbiasa bangun pun takdirnya malam ni penat dan sebagainya, tak tersebar, tak apalah. Sebab kita telah sama-sama, mudah-mudahan tadi sempurna bersama imam, kita peroleh kebaikan menghidupkan sepanjang malam tersebut. Sidang jemaah, baiklah sidang jemaah yang saya kasih sekalian, hari ini kita sudah pun berada pada malam yang ke-19 ini saja, untuk kita sama-sama terus bermuhasabah diri kita agar bagi Ramadan yang ada ini, sidang jemaah ya, kita sama-sama dapat manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sidang jemaah. Sebab biasa yang kritikal ni yang akhir ni lah, 10 akhir Ramadan ni, yang dekat-dekat nak raya kan, tambah-tambah pula sekarang ini sidang jemaah memang lagu raya dah ada kan. Jadi bila lagu raya dah ada ni, dia punya mood tu dah mood raya kan. Jadi mood ibadah Ramadan tu macam dah makin, orang kata kendur sikit lah. Bukan kata tak ada, tapi kendur. Yang mana sepatut-patutnya sidang jemaah yang saya kasih sekalian, kalau kita lihatkan kepada apa yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW, baginda Rasul ini yang 10 akhir ini kan, yang Rasul makin bersungguh-sungguh, sidang jemaah. Kalau pada belah malamnya baginda Nabi SAW dalam hadis tu yang diumpamakan baginda itu bagi Allah, itu yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW, khususnya pada 10 akhir Ramadan ini. Kerana apa? Kerana pada 10 akhir Ramadan ini Allah SWT kurniakan kepada kita, hadiahkan kepada kita, yang mana hadiah ini hanya Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Hadiah apa yang ada 10 akhir Ramadan? Betul ya, adanya malam Al-Qadar, sidang jemaah berahmati Allah kan. Tapi kan sidang jemaah yang saya kasih sekalian, kita lah, saya bukan cerita siapa-siapa, kita cerita diri kita saja. Kita pada hari ini sidang jemaah, kita betul-betul tak ngerti nak menilai malam Al-Qadar itu. Kalaulah kita ni betul-betul hidupkan sepanjang malam setahun, insya-Allah dapatlah malam Al-Qadar. Setahun sidang jemaah, masya-Allah, jauh dari kita sidang jemaah kan. Saya lah bukan cerita jemaah kan, jauh kita. 10 malam terakhir pun kita pilih-pilih saja malam ganjil. Dalam malam ganjil tu pun pilih-pilih lagi kan. Puasa hari tu start hari Ahad, tengok ulama punya kaedah macam mana, pilih lagi. Kita jemaah terang, masya-Allah. Kalau nasihat saya untuk diri saya sendiri, tak payah kita pilih. Untuk 10 malam terakhir ini sidang jemaah yang saya kasihi, cubalah untuk kita istiqamahkan diri kita dekat Masjid Surau. Paling tidak lah tu, paling komat apa dia? Maghrib berjemaah, Isyak berjemaah, kemudian apa? Subuh pun berjemaah. Itu paling komat. Naik level sikit, tarawih sempurna bersama imam. Nak lagi baik, tambahlah dengan qiyam malam tersebut. Itu lebih baik lah sidang jemaah. Tapi kan sidang jemaah, kita ni manusia. Hanya kadang-kadang ayah ada bisbihnya. Sidang jemaah, cuba saya saja, mohon maaf yang ada sebarang kasar bahasa. Mudah-mudahan insya-Allah Allah berkati dan berkati kita semua. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu
بلغنا رمضان وحاسن مقاصدنا يا الله. Okay guys, jangan lupa subscribe, like dan share video ni guys.